Assalamualaikum semua. Hari ini I'm home berada di Kemaman Terengganu, berdekatan dengan Pantai Kemasik. Kalau korang nak tahu apa owner rumah pilih untuk set rumah mereka, tonton video ni sampai habis. Inilah dia. Kali ini tuan rumah kita telah memilih set tiny house yang berkeluasan 20x25 ataupun 500 square feet. Rumah ini dibekalkan dengan 2 bilik dengan juga 1 bilik air. Kalau korang nak tengok, jom ikut saya. Macam mana? Cantik tak rumah yang kita buat kali ni? Kalau korang nak tahu, owner rumah telah hadiahkan pun rumah ni kepada ibu beliau. Yang mana nak buat rumah untuk mak ayah korang ataupun buat rumah sewa, chalet, tak pun homestay, korang boleh layari nombor di bawah ataupun layari semua media sosial kami. Dan korang boleh juga like, share dan juga komen untuk video seterusnya dan review rumah seterusnya. Assalamualaikum daripada saya.